Memang kecil-kecil ku selalu nyanyi lagu Puteri Gunung Lendang. Yang ku sendiri tengok filem dia agak membosankan. Memang cerita Puteri Gunung Lendang biasa-biasa. Lagu dia datang Sultan meminang. Dia sebenarnya nak tolak tapi berikan syarat yang mustahil. 7 hati tulang nyamuk, 7 air mata, 7 itu ini apa lagi syarat apa lagi. Ini syarat-syarat Puteri Gunung Lendang entah apa lagi. Memang cerita Puteri Gunung Lendang. Kisah Puteri Gunung Lendang yang bukannya manusia melainkan makhluk gaib yang cuba menolak perkahwinan dengan manusia. Itu memang kami sudah tahu jalan cerita. Cerita Puteri Gunung Lendang. Kisah-kisah Puteri Gunung Lendang. Setiap kali banyak pendaki pergi Gunung Lendang, mereka bau wangi-wangi yang merasa suara wanita yang mereka yakini itulah Puteri Gunung Lendang. Yang semangnya tidak ada, tapi ramainya percaya itu adalah Gunung Lendang itu punya puteri, walaupun tiada kebuktian kewujudannya. Itulahnya, tak percaya daki sendiri gunung itu jangan tanya saya. Kok tanya saya? Puteri Gunung Lendang, puteri kayangan di Gunung Lendang itu.